Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pengguna kereta Wish NFL, sebab yang model PFL tak pasti macam mana dia punya, orang panggil ni dome light ni ataupun interior light, tapi sebenarnya sebutan ni lah dome light. Mana kata untuk dia boleh hejah waktu malam kan. Macam sebelah ni memang dah ada something wrong, nak kena tukar dia punya bug dalam ni. Jadi hari ni nak buka, nak ganti punya bug dalam ni lah. So kalau nak buka dia, kalau kita tengok secara lebih rapat ada yang setengah model macam RS4 ke ataupun Toyota Wish Sepet, dia kena umpir dekat sini, dekat tengah ni je untuk cabut cover ni kan. Tapi yang model yang ni, dia punya abang ni memang dia bukan macam tu. Dan lampu mentol dalam dia pun berbeza. Dia tak pakai mentol yang sama. Jadi kalau nak ganti dia, kita kena pastikan mentol yang sama. So kita kena buka dulu. Nak buka dia, kalau tengok dekat sini, dia ada halus tau. Ada lubang halus je kat sini. Kita kena guna macam test pen, lagi halus daripada test pen. Kau boleh gunakan seperti ini, barang macam ni lah, untuk masukkan je celah ni. Masuk celah ni, dan lubang sini belah kanan ni betul-betul satu row dekat lampu ni. Macam nampak macam dim sikit ni kan. Masuk kat sini. Nanti memang boleh masuk, dia sumpil. So boleh bawa keluar. Sebelah sini pun sama. Kat sini ada. Tu. Dan yang ni lah, kita tercabut. Sebab yang ni sebenarnya saya dah buka dah hari tu. Nak ganti, nak order kan. Mentol jenis apa, bak jenis apa kaki dia ni kan. Nampak kaki dia berbeza. Dia tak pakai, dia memang tak sama dengan model Sepet. Jadi yang siapa yang pakai NFL kena pakai bak yang ni kan. Nampak kalau tengok nampak kaki dia memang berbeza. So yang ni memang dah buka. Nanti barang sampai, mentol sampai, saya akan pasang terus lah. Sebab saya memang saya buka dulu tadi nak check dia punya model bab jenis apa kan. Memang dia tak sama dengan yang Sepet. Okey, kita tunggu barang sampai, nanti kita pasang balik.